Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini untuk pengajian kitab Mishkatul Masabih kita akan sambung hadis yang ke 477 muka surat 178. Saya baca semula hadis tu, cuba tengok teks hadis pada muka surat sebelah tu 177, muka surat 177. Perbincangan kita pada malam ni masih lagi berkait dengan hukum air, berkait dengan hukum air. Dan kita masuk fasal yang kedua. Fasal yang kedua. Kena ingatlah bila kita belajar Mishkat ni, bila kata fasal kedua tu, mana hadis tu bercampur-campur lah. Sebab dia ada 3 fasal. Kalau hadis hak mula-mula tu, kalau fasal pertama tu mana hadis hak asas, hak sahih, Bukhari, Muslim. Kalau masuk fasal kedua ni, dia bercampur-campur dengan riwayat-riwayat lain. Baik. Hadis yang ke-477, hukum air yang melebihi 2 kullah. Kullah ni mana sukatan air. Kalau dalam mazhab Syafi'i, begitu juga mazhab Hambali, bila sebut 2 qullah ni maknanya bermula air itu dikira banyak. Bermula air itu dikira banyak jika 2 qullah itu. Kalau kita tengok qullah sini tu memang lebih pada 2 qullah tu. Jumlah yang besar tu. Kita kata tu saqalah tu. Dia bukan kira bilangnya qullah. Dia kira sukatan air. Dia kira banyak lah tu. Baik, tu nak bincangnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, iktibar 2 qullah ni itu kira besar tu, perkiraan itu. Baik, cuba kita tengok di sini. Sebab kita berhenti tengah baru ni hadis ni. Kita berhenti tengah. Cuba tengok hadis ke-477. An Ibn Umar qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma' yakunu fil qalati minal ard wa ma yanubuhu minad dawab was siba'. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه وفي أخرى لأبي داود فإنه لا ينجس. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang hukum air yang terletak di tengah padang pasir. Ini kawasan fadha, kawasan terbuka. Jadi hukum air yang sering didatangi oleh haiwan melata dan juga binatang buas, binatang liar lah. Maka Rasulullah pun bersabda, sibak tu mana binatang buas? Wema ke? Lepas tu binatang-binatang lain, kuda, zirafah kita kata dah, tidak binatang buas. Bila ditanya begitu, maka Nabi SAW menjawab, jika air itu kadar dia tu paling kurang 2 qullah, maka dia tidak menjadi najis dengan sebab binatang itu minum. Sebab bila dia minum ni, binatang minum lagu mana dia guna lidah dia. Bercampur tu dengan air liur dia tu. Nabi kata kalau air itu 2 qullah paling kurang, tidak menajiskan. Boleh, tidak jadi masalah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Darimi, Ibnu Majah, dan dalam riwayat yang lain daripada dia tinggal An-Nasai tu, tak apalah tulis itu. Daripada Imam Abu Daud dengan lafaz dia tidak akan menjadi najis. Anda baca daripada awal lah ni, sebab kita baru ni kita ambil berti tengah. Baik, hadis ini hadis kenapa maksud hadis ni maksudnya berkait dengan air yang air bertakung ni. Air bertakung. Bukan katakan air mengalir dalam bentuk sungai, tidak. Air bertakung di tengah pada pasir, makna besar juga, lebih 2 qullah lah.
Jadi binatang pergi minum situ. Lagu mana air itu? Tadi Nabi kata la yanjus. Mengikut riwayat Abu Daud tu tidak menajiskan dengan sebab minum tu. Kita kena fahamlah. Mana kalau siapa jadi berubah sifat air tak boleh walaupun lebih dua qalah lebih pun. Kalau air itu tak cukup dua qalah dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali, dia kira tak cukup dua qalah, kira tak boleh juga. Sebab air itu sikit dia kira. Tapi kalau dua qalah untuk jadi najis, dia mesti berubah sifat air. Sifat air ni tiga lah. Warna, rasa, bau. Ana sebut hak sebelum ni dalam perkiraan moden ni dia kira ada setengah tu dia kata kira juga kepekatan air. Misalnya bila campur sesuatu warna tak berubah, bau tak ada, rasa pun tak berubah, tapi jadi kau pekat air. Hak tu khilaf lagi tu. Setengah ulama kata tak boleh lah tu sebab sifat air mutlak dia bukan pekat gitu. Tu. Tapi kok mana pun dalam kitab klasik dia kira tiga ya. Bau, rasa, warna tu. Jadi hadis ini diterima pakai oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dalam menetapkan dua qullah sebagai air yang banyak. Permulaan dikira air banyak tu dua qullah. Dan ia tidak menjadi mutanajis dengan sebab masuk najis, melainkan kalau berubah sifat, tiga sifat air berubah besar tak boleh dah, apatah lagi kalau berubah tu dua. Imam Daud Az-Zahiri berpendapat air tidak akan jadi najis selagi zat air melebihi zat najis. Mereka berdalilkan hadis yang akan datang. Maksud dia begini, kena fahamlah, takut kita kata berat juga ni. Bila air banyak pada najis masuk sekilo air dua qalah, nya banyak air lagi dak, bukan maksud gitu. Maksud dia asalkan berubah air tu tak kira lah banyak mana pun. Dia tidak iktibar dua qullah ni. Kalau mengikut Syekh Daud Az-Zahiri, dia tidak kira dua qalah berapa qalah, asal berubah air. Tak boleh. Secara pun kata berubah. Dia kira gitu. Imam Malik rahimahullah mengatakan jika tidak berubah tiga sifat, warna, rasa dan bau, maka dia tidak jadi najis. Tak kira lah air sebanyak mana. Serupa dengan Syekh Daud Az-Zahiri. Tapi setengah ulama kata Syekh Daud Az-Zahiri ni maknanya dia lebih longgar lagi bab ni. Lebih longgar daripada Imam Malik. Walaupun air sedikit dan telah bercampur dengan najis. Beliau berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Kena ingat ada tak? Kena ingat semua bila kita bicara ni isu tempat yang air tak ada. Air tak cukup. Kalau tempat kita ni kalau masuk najis berubah tak berubah kita tak guna dah. Jangan kita kata sebab gini, anda pun sempat rujuk tadi. Contoh kalau tempat kita ni air banyak sungguh air. Lepas tu katakanlah kita kata tak. Dua qullah lah kita kata masuk najis. Bukan maksud najis tak hijab dah tu, tak kira tu. Kita bincang selepas ni. Najis tu kira najis berat lah, najis yang tidak dimaafkan dia panggil. Sekilo masuk najis. Ataupun setengah kilo. Tak sudut ayat berubah tak berubah pun. Gitera lah tahu berasa lagu mana. Mana najis yang kira tidak dimaafkan. Kita akan sebut selepas ni. Tempat kita ni air banyak. Kita akan guna air lain. Kita akan guna air lain. Sebab anda baca dalam buku-buku baru baik dengan taharah dalam internet lah perbincangan ulama terkini. Dia kata kita tidak tahu. Dia berkait juga dengan iklim, dengan apa, takut di situ ada wabak dan sebagainya, bakteria atau macam mana. Kadang-kadang benda tu berubah zaman. Kalau dulu mungkin kadar tu tidak membahayakan kesihatan. Kalau doktor tak widah tu. Najis tu patut orang tu takut ada macam-macam lah kemungkinan. Sebab tu kalau ada pilihan air banyak, kita boleh guna air lain. Kita guna air lain. Kalau kita tentu dah masuk najis, walaupun kita tengok tak berubah pun. Sebab nak siung, nak rasa ni, siapa dia nak rasa tu? Terak rasa, anak tak rasa. Lepas tu rakyat akan ada lagu mana. Benda-benda gitu kena faham lah. Kita duk bincang ni di tempat yang mana air tak ada. Sebab tu anda sempat tengok tadi dalam beberapa artikel lah. Dia kata hak ni Nabi nak ayatnya. Agama Islam ni dia praktikal. Mana kalau tempat tak ada air dia jadi longgar. Mana kita tak usah duduk solid sangat lah kalau dia kata. Dah tak ada air tak? Sekadar tu boleh je. Tu nak ayatnya. Tapi kalau tempat air banyak, tu lain. Lebih bercermat tak apa situ. Jadi Imam Malik mengatakan selagi tidak berubah tiga sifat, tak kira lah air itu sebanyak mana, tak ambil kira, tak berubah sifat air dengan sebab masuk najis, maka tidak dikira mutanajis. Tu. Apa dalil Imam Malik? Imam Malik berdalilkan hadis daripada riwayat Imam Ibnu Majah.
yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hal ini terdapat dalam Sunan Abi Daud. Innal ma' la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya air tidak akan menjadi najis atau tidak menajiskannya oleh sesuatu pun, melainkan jika berubah 3 sifat dia: bau, rasa dan warna dia. Selagi tak berubah tak kira. Mazhab Hanafi juga sependapat dengan mazhab Syafi'i dan Hanbali secara umumnya, cuma berbeza pendapat dalam menetapkan kadar air yang dikira banyak. Sebab kalau mengikut mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, kadar air bermulanya banyak air itu 2 kula. Tapi kalau mengikut mazhab Hanafi, dia tidak kira gitu. Dia tidak kira 2 kula. Sebab ada dia, di kalangan mazhab Hanafi sendiri pun nak kira air banyak ni, dia pun khilaf juga. Siapa ada dia kata kalau kita tepuk tu air tu jadi buambak ke tak? Kalau tak buambak sikit kira tu. Mana kalau kita buat gitu tu air jadi buambak, mana air banyak lah tu. Dia kira gitu. Mana dia tidak ada satu penetapan yang dhabit, yang kemas supaya mazhab Syafi'i dan Hanbali. Maknanya dia lebih luas lagi. Maknanya 2 qaulah tu sikit bagi dia tu. Bahkan di kalangan Ahnaf ni mazhab Hanafi sendirilah, tu pun berlaku khilaf lagi. Di kalangan sama dia, tetap air dikatakan banyak ni lagu mana? Ciri-ciri dia tu. Puak dia sendiri pun khilaf lagi. Tapi dia terima. Kalau berubah air dengan sebab masuk najis, tu dia terima. Tak boleh. Tak boleh. Kalau tak berubah tak apa. Cuma kalau mazhab Syafi'i kan, kalau tak cukup 2 qaulah, tak berubah pun tak boleh. Cukup 2 qaulah, kalau tak berubah tak apa. Kalau berubah tak boleh. Dia pun begitu juga. Tapi kadar banyak dia tu tidak 2 qaulah. Tu. Jadi ulama Hanafi yang terkemudian, hak mutaakhirin, bukan mutaqaddimin, mereka berpendapat, cuba tengok. Air dikira banyak, ni satu pendapat saja ni, banyak lagi yang lain. Ni dia kira ulama-ulama dalam mazhab Hanafi hak kemudian. Mereka berpendapat air tu bermula, air tu dikira banyak jika luah dia 10 kali 10 kaki. Maknanya luah pada qaulah ni tu. Qaulah ni tak ingat baru berapa kaki baru tu, kedalaman dia tu. Ni kena 10 kaki, tenggelam kita lah. Kalau tak ada benar lemah kokak-kokak tu. Tu baru banyak. Ya nak ingat banyak qaulah tu. Kalau 10 kali 10 tu. Tu mazhab Hanafi. Ni satu pendapat saja ni. Dalam ada lagi ulama dalam mazhab Hanafi kata dok lebih bagus lagi. Tu. Baik, jika ianya adalah ma'ul qalil, air sedikit, maka perubahan sifat tidak penting. Tetapi ianya jadi najis, sekadar masuk saja najis, terus jadi najis bila air itu sikit. Sikit tu banyak mana sikit? Tu khilaf ulama pula. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, Imam Hanbali, dia kata 2 kula tu. Hanafi kata tak. Maksudnya 10 kali 10. Makna khilaf pula. Tapi berubah, kalau berubah tak boleh. Dan kalau sikit tak berubah pun tak boleh. Dia kira gitu. Di zaman pemerintah Sayyidina Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, sebentar dia mengatakan ni sebentar benar, dia perang dengan Hajjah, dia mati dia kan. Abdullah Ibnu Zubair ni, dia sempat mengatakan sebentar. Di zaman pemerintah Sayyidina Ibnu Zubair di Mekah, seorang Habsyi telah jatuh dalam telaga Zam-Zam. Hak ni pun sebenarnya ulama pun tidak sependapat ni hadis ni. Ada kata tak ada, tak berlaku mungkin. Tak tahu cerita mari mana pulak ni. Cuba kita tengok. Di zaman pemerintah Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, ni sahabat besar ni. Ni antara sahabat yang alim, Ibnu Zubair. Bukan main ni. Macam-macam tengok dalam internet ni, orang buruk dia jenis kedekut lah, jenis pasal kedekut luar biasa. Bukan kedekut sikit-sikit macam mana. Macam-macam teruklah dia ni kena. Kena berhati-hatilah. Berhati sebab ni sahabat besar ni. Keluarga Sayyidina Abu Bakar, anak-anak dia ya, Abdullah bin Zubair lah. Ibnu Zubair ni maknanya Abdullah bin Zubair. Baik, anu tengok dalam internet ni ada kita tak sedap benar dengarlah cerita dia, kata dia ni gila jawatan, dia ni nak jawatan khalifah, macam-macam lah disebut dia ni. Baik, tak apalah. Di zaman pemerintah Ibnu Zubair radhiyallahu an di Mekah, seorang Habsyi jatuh ke dalam telaga Zam-Zam dan mati dalam telaga.
Jadi pada waktu tu tokoh ilmu pada waktu tu bernama Ibnu Abbas, pupu Nabi ni, dia cedok keluar air itu daripada telaga tersebut. Cedok tu, hak ni cedok ni mana dia kering air. Dia kering air tu. Tu pun khilaf lagi. Semua kata tidak kering. Siapa berat, ada setengah sebut 200 timur. Ada kata 100 timur sebab dia ada mata air ni. Tak kering air ni. Air Zamzam seroyak tak kering. Bahan anjing pun tak kering ni. Air Zamzam ni. Baik, tak apalah. Waktu kita bincang selepas ni. Ni riwayat dia ni. Tapi umumnya ulama terima. Tapi bawah tu dia ada buat. Ani bin Abbas annahu nazha bi'r Zamzam min Zanji. Mata fiha al-Baihaqi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas bahawa beliau mencedok keluar air Zamzam. Cedok keluar ni mana banyak sehingga air itu jadi ada dengan sebab mata air lain. Maksud asal air dah tu buah habis. Itu maksud dia. Kerana seorang Zanji ni orang Afrika lah. Mati, jatuh itu mati. Tapi kena ingatlah, jatuh mati tu tak ada jadi bekok, tak ada jadi gapo. Jangan faham kalau bekok siapa akad cabut elas sesa tu, waktu dia bincang selepas ni. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an melakukan sedemikian kerana air telaga telah menjadi mutanajjis. Apa ya cebok semua buang air tu sehingga air tu jadi naik semula kerana ada mata air. Mana air asal ada takut tu buang semua. Bapa Ibnu Abbas buat gitu? Kata mazhab Hanafi, pokok mazhab Hanafi lah, ashab dalam mazhab Hanafi kata kerana pada pandangan Ibnu Abbas air itu telah mutanajjis. Sebab mayat ni kan najis dia kira. Boleh jadi jatuh tu mungkin dia terbuai air kecil ke buai air besar ke, bahkan hak tu sendiri tu kira najis. Mayat manusia tu. Dia kira gitu. Walaupun ulama tak setuju tu hak tu. Ya, kau Islam najis kan. Dah lah dia kira muka mayit kan. Tu. Dan tidak sabit bahawa air dia telah berubah. Tak ada. Setakat ni ya cerita ni. Tak ada sebut air dia tu jadi berubah. Bau sebab kawat tu dah air tu. Tak ada sebut. Mereka mengatakan bahawa air telaga menjadi mutanajjis dengan sebab bercampur najis walaupun airnya lebih daripada 20. Sebab air Zamzam ni banyak. Dia kata hal ni tak sabit dengan jumlah air ni. Ataupun dia kata air ni dengan sebab bercampur dengan air walaupun air dia lebih 20. Jadi maknanya iktibar ni kata ulama dari mazhab Hanafi lah, iktibar yang diguna pakai oleh Ibnu Abbas sehingga dia cebok semua air tu sehingga mata air lain pula memenuhi telaga tu, dia bukan mengambil kira 20. Air ni lebih 20. Sebab dia mengambil kira air ni dengan kadar sebegitu walaupun lebih 20, bila masuk saja najis, mati ni dikira najis lah ni. Bukanlah dia terberok ke gapo dak, macam-macam lah andaian tu. Maka kerana najis, bukan kerana air itu tak cukup 20. Sebab tu dia tak iktibar 20 ke sebenarnya. Najis tak boleh. Sebabnya air ni kira banyak tapi tidak terlalu banyak. Kalau jatuh dalam tasik kenyal tu tak ada gapo tu. Ataupun tasik besar, luah. Siapa angin bertiup, siapa buang, tu tak bukan perbincangan ni. Ni makna air tu lebih 20, tetapi lebih 20. Tu maksud dia. Kena faham molek lah ni. Tindakan Ibnu Abbas ni bukan kerana air itu telah berubah. Tak ada disebut berubah tu. Tak boleh nak kata berdasar hadis ni air itu telah berubah. Berubah tu lah. Maka dikeringkan telaga tu. Tak ada. Kata ashab dalam mazhab Hanafi. Tapi kerana masuk najis. Bukan kira berubah tak berubah. Mau dia pakai tu. Lepas tu air ni pun lebih 2 kali. Banyak ni. Baik. Imam Nawawi telah menulis dalam kitab Al-Majmu' bahawa ashabuna, bila sebut ashabuna ni bila semua begitulah, bila Imam Nawawi kata ashabuna maknanya ashab Syafi'iyah lah, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan bahawa hadis mengenai telaga bud'ah ni selepas ni, bukan bud'ah tu bud'ah. Sebut molek sikit, kejut orang Arab. Kalau budak tu mana kemaluan asal pun budak. Dia kata bud'ah. Telaga bud'ah tu hadis lepas ni. Baik. Jadi tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan bahawa hadis mengenai telaga bud'ah tidak bertentangan dengan hadis 2 qullah. Beliau memberikan 3 jawapan bagi pihak mazhab Syafi'i.
Dia hadis apa ni, Buda'ah ni hadis berkait dengan satu telaga. Lepas ni kita bincang lah, dia bincang panjang juga tu. Telaga tu kira-kira sudah tercemar dengan najis, dengan tuala wanita. Sebab tu dia kena bincang panjang, takut silap faham tentang telaga tu. Tokeh gitu benda-benda gitu boleh guna lagi. Takut faham lagu tu. Sebab dia ada perincian dia tu. Tak apalah. Kukuk mana pun untuk faham ni kena faham dulu. Telaga Buda'ah ni mana air dia tu banyak. Lepas tu air dia tu mengalir. 2. Lepas tu air tu dia ada mata air pula bawah. Sifat dia telaga ni besar sebab dia digunakan untuk mengairi tanaman. Yang kedua, air dia tu mengalir. Yang ketiga, hak ni dia ada mata air dan cepat berlaku pertambahan air. Yang keempatnya, tak betul kalau kita jumpa oleh kita kata sahabat pergi buat sapah dulu. Tak betul. Telaga Buda'ah ni dia berkait dengan kalau berlaku banjir, sapah tempat lain masuk situ. Sebab dia kawasan rendah. Betul. Sebab kalau kita kata sahabat pergi buat situ, lepas tu dia guna air tu, tak pernah sabah dengan ajaran Nabi. Tak pernah sabah. Jadi mana telaga Buda'ah ni hakikatnya dia tu mengalir. Mana air tu air yang banyak, lebih 2 kullah. Lepas tu dia ada mata air, sentiasa berlaku pembaharuan air tu. Lepas tu sebenarnya tidak dibuat sampah. Dia beza, lepas ni kita bincang. Dibuat sampah dengan sampah masuk kerana banjir, itu dia ada perkiraan lain tu. Dia tak sama tu. Baik. Jadi berkenaan dengan sebab gini, telaga tu Nabi benar guna. Boleh ambil wuduk ke apa? Boleh guna untuk keperluan. Tu. Jadi bagi tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i dia kata sebab bila dikata ke telaga Buda'ah tu air dia tu disuci, menyucikan, di situ dia ada keluar hukum fiqh di situ. Dia keluar hukum fiqh berkenaan dengan air. Yang pertama, Imam Syafi'i dan tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa pendapat mazhab Hanafi tersebut adalah batil dan tidak berasas. Imam Syafi'i telah bertemu dengan satu golongan ulama di Mekah. Ni sebab dia nak bincang tentang lelaki Habasyah hak mati dalam telaga Zamzam tu. Jadi bila Imam Syafi'i pergi ke Mekah, dia jumpa dengan ulama di Mekah. Imam Syafi'i tanya tentang cerita telaga Zamzam. Orang Habasyah jatuh telaga tu mati. Ibnu Abbas pun kering telaga tu. Kering telaga tu. Buah mayat tu pun kering telaga tu. Lepas tu tunggu seketika dalam syarah sebut. Bila air itu naik semula sebab dia ada mata air, baru boleh digunakan. Baik. Jadi cerita tu kira-kira asal lah tu. Jadi bila Imam Syafi'i tanya ulama di Mekah, mereka mengatakan bahawa mereka tak pernah dengar apa cerita tu. Mereka tak tahu. Sebab anak pergi Johor lah. Pergi Johor dia mau cerita tentang Tok Kenali berok atas kereta pelik, lepas tu majulah kereta pelik tu. Anak pergi Johor. Kita duduk pun nak kenali tak tahu. Tok Ana tak tahu. Dia kata mengarut. Tak ada. Kalau Tok Kenali berok atas kereta tu, tidak Tok Wali tu. Orang tak berok atas kereta. Kambing je dia berok atas kereta ni. Tapi cerita nak yang hebat. Tahik dia tu, kesal dia jadi maju kereta pelik tu. Ada orang sama, tak ada lepas nak naik lalu. Oh parut, mana ni Johor? Kita duduk pun nak kenali. Oh parut, banyak cerita. Jadi ulama-ulama di Mekah kata, kita tak tahu cerita ni. Tak pernah dengar pun. Imam Sufyan bin Uyainah kata, aku ni salah seorang ulama Mekah, aku tinggal Mekah 70 tahun. Tapi aku tak pernah dengar pun ada orang Habasyah, orang Afrika lah, orang hitam jatuh dan mati dalam telaga Zamzam. Aku pun tak tahu. Dan aku tidak pernah mendengar mengenai air telaga Zamzam dicebuk keluar. Tapi kena ingat, cerita ni banyak disebut. Dan ada ulama terima. Ada ulama terima. Jadi Imam Syafi'i bila dia tanya tu, maknanya bagi dia tu dia tak boleh terima cerita. Sebab dia tidak ambil cerita ni. Cerita dia tidak ambil. Sebabnya kita kena faham lah cerita hak ni, pada orang Habasyah mati tu, dia ambil fiqh daripada mazhab Hanafinya, maknanya air tu lebih 2 kullah. Lebih 2 kullah. Lepas tu bila jatuh orang tu mati jadi najis lah. Dia tak ambil kira pun asal masuk najis ya. Patu air ni tidaklah terlalu banyak, cuma lebih 2 kullah.
Iktibar Ibnu Abbas ni kenapa dia kering telaga tu? Sebab najis telah masuk. Dia tak sebut bubuh air tu. Hak tu dia nak di segi fiknya. Asalkan masuk najis. Sebab air tu tidak banyak sangat. Kayak tadi kan mazhab Hanafi kena 10 kali 10 kan. Nah, iktibar dia paling kurang 10 kali 10 kaki. Tentu dah tak sampai Zamzam setahu tu. Tu. Jadi maknanya kalau mengikut kaedah dalam mazhab Syafi'i, maknanya tak perlu pun cebok air tu. Buai mayat tu sebab mayat sebab ni dia sebut. Muka surat 180. Sebab hak ni jatuh tu akak selalu. Bila jatuh tu mati akak selalu, tak tunggu jadi kembung baru akak. Tu maksud dia nya. Maknanya air ni tak berubah pun. Sebab tu Imam Syafi'i tak pakar ni. Tapi Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi pakar ni. Baik. Sebab tu dia buat tu. Kalaulah hadis ni sahih. Sebab dia tanya Sufyan bin Uyainah, aku 70 tahun duduk sini, tak dengar pun cerita tu. Kalau hadis ni sahih, hadis mana? Hadis orang Afrika mati dalam telaga tu, Zamzam tu. Kalau hadis ni sahih, maka dihukumkan bahawa darah orang Habasyah tu ghalib. Ghalib sini maknanya dia telah mempengaruhi sifat air tu. Tu. Dan itu maksudnya. Kalau kita terima hadis ni sahih, mengikut dalam konteks mazhab Syafi'i, kalau kita nak pakai hadis tu, kalau hadis tu sahih, tindakan Ibnu Abbas buai mayat tu dan dia kering tu, itu menunjukkan bahawa telah berlaku perubahan pada air tu. Kenapa pakai gitu? Lah baru kena dengan mazhab Syafi'i. Kayak mazhab Syafi'i kalau lebih dua kaulah, kalau berubah baru dikira mutanajjis. Siapa kering ni makna berubah dah tu. Masalahnya dan mutu kata tak ada sebut pun. Dia kata kaedah lah, pakai kaedah. Kaedah tu kata kaedah. Dia panggil kaedah fiqh. Pakai kaedah. Yang ketiga, perbuatan Ibnu Zubair. Maknanya Ibnu Zubair ni dia pemerintah dia lah buat arah atas nama kajian lah. Maksudnya ni kajian ni. Jadi perbuatan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu mencedok air itu hanya bertujuan untuk membersihkan saja. Kerana manusia takut orang anggap jadi jejek lah. Air itu tidak mutanajjis. Cuma buat tu atas rasa ihtiyat, bercermat, takut orang basuh air. Tak sedap. Basuh tak sedap, jaga jijik muka air Zamzam ni. Keperluan air Zamzam ni kira sumber lah. Sumber utama. Nak elak daripada orang berasa tak senang nak guna air tu. Bukan kerana air tu telah najis tak. Gitu Okey, sekarang ni kita pergi kepada Telaga Budaah. Ni perbincangan khususlah tentang Telaga Budaah. Kalau hadirat tengok dalam internet pun tarik Telaga Budaah tu dia ada beberapa artikel dia bincang. Tapi kat sini pun bagi anak cukup dah ni. Baik, cuba kita tengok di sini. Hadis Telaga Budaah, hadis 478. Wa an Abi Sa'id al-Khudri qala qila ya Rasulullah ana tawadda'u min bi'ri Budaah wa hiya bi'run yulqa fiha al-hid. Kena tanda pula pada yulqa sebab kita bincang sepanjang tu. Wa hiya bi'run yulqa fiha al-hid. Hiyad jamak hidun hiyad. Hiyad ni maknanya kain-kain. Kalau kita lenggak tuala wanita lah, kata jamak tu atas wazan fi'alun. Hiyadu wa luhumul kilab wan natnu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Abu Daud wa Nasa'i. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, disebut pada Nabi, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah boleh, haruskah, maknanya bolehkah kita berwuduk menggunakan air daripada Telaga Budaah? Telaga Budaah ni adalah telaga yang dibuang di dalamnya tuala-tuala wanita, daging anjing dan bangkai-bangkai binatang. Natn tu benda-benda busuk lah, benda-benda bangkai dan sebagainya. Itu natn. Bila begitu Rasulullah kata sesungguhnya air tersebut suci dan sesuatu pun tidak akan menajiskannya. Ini berat kat lah ni. Sebab tu dia kena tahu telaga mana. Hak tu penting, paling penting. Masuk tuala wanita, masuk daging anjing, bukan daging kambing. Daging anjing. Lepas tu nat ni benda-benda kotor, termasuk bangkai.
Lepas tu dia sebut ditahuk, dilempar. Telaga ni. Sedangkan kita jumpa sebanyak mana hadis Nabi kencing di tepi pun tak boleh. So kau nak buang najis dalam sumber air. Berat mana sahabat nampak ni kalau silap faham. Baik, kita tengok di sini. Sini dia ada buat dah penerangan, dia takut silap faham. Baik, telaga Buda'ah ni duduk mana? Dia terletak di Madinah, di perkampungan Bani Sa'idah. Sebenarnya telaga Buda'ah bukan semata-mata telaga. Ini penting, kenapa faham? Sebenarnya telaga Buda'ah ni bukan semata-mata telaga, tetapi ia adalah perigi yang di bawahnya bersambung dengan mata air bawah tanah. Dia ada mata air yang mana tak kering ni, telaga ni. Walaupun permukaan telaga kecil, tetapi di bawahnya merupakan sumber air yang sangat luas, yang pastinya melebihi 2 kolah. Dia nampak ke atas yang kecil, tapi bawah tu dia besar. Ni pesen ni telaga ni. Ni telaga alami yang semula jadi, bukan gali ni. Telaga semula jadi. Baik. Pada musim kemarau, airnya kuranglah sikit. Sebab musim kemarau. Dan airnya bertambah kalau musim hujan sikit. Sebab dia kawasan rendah. Air itu jadi bertambah. Jadi air yang naik ini, dia akan buang semua kotoran yang terkumpul dalam telaga tersebut, akan keluarlah. Ini menyebabkan air dari telaga tersebut jadi suci. Sebab apa? Sebab dia ada ciri al-ma'ul jari, air yang mengalir. Dia ada ciri itu. Dia ada istilah kita bilang al-ma'ud daim, mana air bertakung. Dia sifat telaga ni kena faham boleh, takut silap faham. Sifat telaga Buda'ah ni al-ma'ul jari, air yang mengalir. Dan kita kena ingat, telaga ni air dia ni sentiasa bertukar. Sebab apa? Sebab dia digunakan untuk jiruh tanaman, untuk digunakan sebagai orang panggil untuk pertanian. Maknanya sentiasa bertukar air dia tu. So, bawah tidak ada. Tak habis lagi tu. Kena faham molek. Nabi juga takut silap faham. Bukanlah para sahabat yang telah ditarbiah dengan akhlak mulia oleh Nabi sengaja buang sampah sarak ke dalam pergi. Bukan buang. Sampah sarak termasuklah tuala wanita, kadang-kadang bangkai anjing dan sebagainya, telah dibawa oleh air banjir kerana kawasan itu merupakan kawasan rendah. Jadi air yang mari tu pergi kumpul situ. Setiap kali sahabat melihat sampah di dalam telaga Buda'ah tersebut, mereka akan ambil dan buang di tempat lain. Sahabat akan buang tu kalau ada najis. Cuma para sahabat rasa sangsi lah, lagu mana tu kita buang belakang. Dah siapa-siapa tu mari lepas banjir tu. Atau lagu mana air ni bercampur dengan najis. Tu boleh gunakan. Nabi SAW ingin menghilangkan kesangsian itu dengan menjelaskan bahawa air telaga tersebut adalah suci mengikut mazhab Syafi'i dan Hanbali kerana airnya melebihi 2 kulah. Dan air ni yang paling penting bagi anda, dan tengok dari syarah, ulama kata al-ma'ul jari, la al-ma'ud da'i. Air ni mengalir, bukan air ni bertakung. Tu sifat telaga ni. Tu kena faham tu. Mazhab Hanafi juga mengatakan air telaga Buda'ah itu suci. Cuma sebabnya ialah kerana ia mengalir mengairi tanaman di sekitarnya. Air yang mengalir dikira suci. Jadi bagi mazhab Hanafi, dia kata suci itu kerana air itu air mengalir. Tapi bagi mazhab Syafi'i, dia kata air itu sebenarnya air yang lebih daripada 2 kulah, dan walaupun masuk bukan kerana banjir, dia tidaklah merubah bau rasa sedap. Bila dibuat tu dia, sebab tu bagi anda nampak sini, dia dua. Mengalir ni kerana air ni ada mata air, dia jadi utama, dia akan keluar ke bahagian tebing dia tu, dia akan menguap. Sebab itulah dalam setengah syarah dia kata ada sahabat dia akan gali wak parit kecil. Makna bila wak parit kecil air masuk dalam, maknanya mata air itu mampu mengeluarkan air itu pergi ke tempat lain. Itu sifat mengalir tu. Tu. Bagi mazhab Hanafi dia kata hak ni kerana mengalir tu. Bagi mazhab Syafi'i, Hanbali dia kata air itu lebih 2 kulah. Dan air itu tidak berubah sifat dia. Sebab tu boleh tu. Dia pakar tu. Sebab tu dia kata tak canggah hadis ni dengan hadis tadi, air Zamzam tadi. Sebab apa? Sebab lebih 2 kulah. Air Zamzam tu lebih 2 kulah. Bila lebih 2 kulah, lepas tu tak ada disebut pun bau tu. Kalau lebih 2 kulah mazhab Syafi'i, kalau bau pun tak boleh. Tapi ni tidak bau. Lepas tu apa? Siapa kering tu tindak kayak benar abah tu. Cermat. Atas rasa cermat. Takut orang berasa itu sedap nunggu-nunggu nak aku mati nak orang hitam tu. Kalau putih boleh kira no. Tu anda tambah tu tak payah gitu. Mati orang hitam tu pokok zanji. Zanji ni pokok Afrika lah. Tu kena faham molek tu.
Tak apalah hadirat. Imam Abu Daud berpendapat, oh ni dia mari ikut bahasa pula ni. Imam Abu Daud berpendapat alif lam pada al-ma adalah alif lam jinsiyah. Bermakna air tidak menjadi najis. Jadi air ni kita kena kiaskan dengan air lain. Cuba tengok teksnya mana ada kitab. Ni atau innal ma'a. Kalau kita pakai mengikut Syekh Daud Az-Zahiri, alif lam yang berada pada ma' atau alif lam lil jinsiyah, terjemah dia gini. Sesungguhnya jenis air, tak kira air mana pun, air ni, air mana-mana pun, jenis air. Bila orang panggil air, maksudnya air mutlak, dia tahur, dia menyucikan. Bukan sekali, banyak menyucikan. Dan sesuatu tidak boleh menajiskan dia, kecuali berubah sifat dia. Selagi tak berubah, tak apa. Jadi hak jatuh dari telaga Zamzam tadi tak ada kenyataan kata bubuh air itu. Sebab tu boleh digunakan. Begitu juga hak ni. Sebab air ni lebih dua qalah. Tak ada kenyataan juga kata bubuh tu. Dia kira gitu. Sebab tu dia kata tak bercanggah. Mazhab Syafi'i pula dan mazhab Hanbali jawab, dia kata alif lam tu al-ma' tu, alif lam berada pada ma' tu dia panggil alif lam lil ahdil khariji. Ni perbahasa-bahasa lah ni, ana pun tidak nak huraf panjang sini. Ahdi khariji ni maksudnya masa Nabi sebut al-ma'. Al-ma' tu bila Nabi kata al-ma' tahur, al-ma' tu air ni. Bukan air lain. Khusus. Itu mana ahdul khariji. Air ni, air di telaga Budu'ah tu. Makna sebab itulah kalau kita pakai ahdul khariji kena ambil maklumat telaga ni sifat dia lagu mana. Sebab Nabi khususkan air tu dengan air telaga Budu'ah, bukan semua air. Tu kalau kita pakai alif lam dengan mana ahdil khariji. Jadi makna gitulah. Jadi Imam Syafi'i dan Hanbali pakai tu. Hak lain tu kira semua lah pula. Hak ni Nabi sebut. Jadi kena buat kaji sebab tak ada sebut tadi. Air ni lebih dua kulah. Lepas tu air ni dia mengalir. Lepas tu dia sentiasa bertukar ganti air tu sebab ada mata air. Lepas tu air ni pun diguna untuk mengairi tanaman. Makna air tu tidak bertakung hakikatnya. Lepas tu kalau mari banjir sekali-sekala masa tu lepas tu dia hilang dah lah. Sebab sahabat buat lepas tu air kembali semula kepada asal dia. Hak ni. Jadi maknanya kalau mana-mana telaga sifat dia serupa Budu'ah, bolehlah kita pakai hukum seperti telaga Budu'ah ni. Itu kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Ini kerana soalan yang ditanya ketika itu adalah mengenai perigi Budu'ah tu secara khusus. Bukan semua jenis air, jenis perigi dak. Sahabat tanya tu kerana atas dasar keadaan air tu lah. Bila musim banjir, masuk. Mungkin dia tempat rendah. Bila masuk tu bukan masuk air daripada luar saja. Najis-najis pun habis gidal itu. Sahabat buat, bila buat tu, air tu, mungkin mata air ada. Dia mengalir. Lepas tu orang pun duduk cebok semua. Lepas tu mata air pun ada. Mana berlaku tukar ganti air. Tu sifat telaga Budu'ah tu. Hak tu yang Nabi kata tu, tuhur la yunajjisuhu syai'un, Nabi kata. Lepas tu perbincangan mengenai air telaga ni, hak ni panjang pula ni. Tu kita bincang selepas ni lah insya-Allah. Hak ni lagi parut ni. Kita nak bincang pula di segi ulama fiqh. Jadi kalau berlaku kematian jatuh dari telaga tu nak buat lagu mana? Tu Jadi hak ni kita bincang dalam sesi akan datang lah. Jadi rasa setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.